Okey, hai semua. Okey, yang ini resepi biskut suji. Untuk followers Kak Zai yang sambut Deepawali, okey, Kak Zai bagi resepi ni. Resepi ni Kak Zai guna 3 bahan je. Okey, mula-mula kita masukkan minyak sapi 1 cup. Okey, minyak sapi 1 cup, and then gula asin 1 cup. Gula asin 1 cup, kita gaul-gaulkan dia sampai rata. Okey. Kalau orang dulu-dulu, diorang akan sangai tepung gandum. So untuk lembutkan, orang kata ringankan tepung gandum tu. Okey, sekarang ni macam kurang dah orang nak sangai tepung gandum kan. Okey, Kak Zai tak sangai tepung gandum, Kak Zai masukkan je tepung gandum. Okey, Kak Zai gunakan 3 cup tepung gandum. Okey, mula-mula Kak Zai masukkan 2 cup dulu. And then Kak Zai gaulkan dulu. Biar dia, Kak Zai nak tengok. Kak Zai gaulkan dululah. Nak tengok tepung gandum tu kan. Biasanya Kak Zai tak akan masukkan semua dulu. Gaul-gaulkan dia. And then Kak Zai akan masukkan lagi 1 cup tepung gandum. So total 3 cup lah tepung gandum. Masukkan lagi 1 cup tepung gandum. And then kita gaul-gaulkan dia guna tangan lah. Gaulkan dia sampai dia rata. And then kita dah boleh buat bulat-bulat lah. So Kak Zai ni kita dah boleh buat. Dia dah tak lekat kat tangan. And then kita dah boleh buat bulat-bulat untuk biskut suji kita. Okay, Kak Zai gunakan ceri kering untuk hiasan. Kalau korang nak buat hiasan pun boleh, tak nak pun boleh. Suka hati. Ni tengok. Dia dah tak lekat. So Kak Zai buat bulat-bulat. And then Kak Zai letak hiasan ceri ke atas. Kak Zai bakar suhu 180. Kak Zai buat 20 minit tau. 180 20 minit. Ni 180 20 minit. Okey, bakar ni ada cantik dah tengok. Ikut awan masing-masing lah. Awan Kak Zai ni 180 20 minit dah macam ni. Nampak perang-perang macam ni. So dia bila digigit dia memang cair kat mulut sikit.